Lanon, oh lanon, itu yang selalu didendangkan. Buat pengetahuan kalian, mengikut catatan IMO, International Marine Organization dunia, diorang katakan lanon yang paling banyak dekat Selat Melaka tau. Tapi kita nak dengar sendirilah daripada Kapten Ramlan. Cap, macam mana peristiwa tu boleh berlaku sampai satu dunia tahu? Rupanya, oh iyalah, I just realise, geng-geng Filipin, oh kau tahu, I just know. Macam mana Cap? Asal dia datang daripada orang Malaysia kan? Jom Cap cerita dulu. Jadi saya kata kalau kapal ni, kalau saya punya pengganti tak ada, saya kata saya akan terjun dan saya akan berenang ke Tanjung Piai. Assalamualaikum, anda bersama saya CEO Kapal Triple O, tak lain tak bukan terpaling pengacara korang podcast Misa. We create industry expert dalam mudahnya mencari kerja. Guys, hari ni korang nak beritahu korang satu perkara yang menarik, geng. Sebelum tu aku nak beritahu korang tekan dulu butang loceng dan tekan butang subscribe. Jangan korang buat-buat tak tahu, sebab ini adalah cerita yang mungkin korang tak pernah dengar dekat mana-mana, hanya di podcast Misa, geng. Dari ni kita nak bawa satu tetamu yang memang expert, ataupun boleh saya cakap living legend, bosku. Ya, living legend ni bila cakap ni, dia dah mengelilingi dunia 5 kali mengikut sejarah dan juga catatan yang direkodkan. Tetapi dia sekarang menjadi seorang marine lecturer yang membantu anak-anak bangsa untuk terus berkarier dalam industri maritim ni. Kita persembahkan Kapten Ramlan Baci. Tepuk tangan sikit, bosku. Apa khabar Kapten Ramlan? Macam mana perjalanan untuk sampai ke konti kita hari ni? Perjalanan yang menarik, macam biasalah, trafik KL kan. Mantap, memang betul. Hari ni pula kebetulan hujan. So guys, hari ni mungkin korang akan dengar cerita-cerita yang belum tentu korang dengar dekat mana-mana podcast tau. Sebab dia adalah cerita-cerita yang menarik dan belum tentu, sebab ia berdasarkan pengalaman peribadi, geng. So guys, kita nak berkenalan lah dulu dengan Encik Ramlan ataupun Kapten Ramlan. Saya suka panggil sebab dia adalah cikgu saya pada satu ketika dulu, yang mendidik saya juga untuk terus berkarier dan juga membantu anak-anak bangsa kita dalam industri maritim. So Cik Ramlan, terima kasih sebab hari ini bersama kita. Boleh kongsikan sedikit kepada pendengar dan juga yang menonton video ni, asal-usul pengenalan diri Cik Kapten Ramlan ni. Saya berasal daripada Muar, Johor. Okey, Muar, Johor. Orang Muar ada sini, tolong komen kat bawah. Saya mula dilatih di Singapore Polytechnic pada tahun 1978 di bawah tajaan MISC. Okey. Dan saya di sana selama 1 tahun. Selepas tu saya mulalah berkarier dengan kapal-kapal MIC. Bermula pada tahun 79. Dari tahun 79. So itu satu masa yang lama. So dengan syarikat-syarikat mana tu? MIC sajalah. MIC saja. Memang loyal kan. Satu atau dua syarikat lain just to, orang kata, fill in lah. Fill in experience je lah kan. Okey. So sekarang ni Cik Ramlan berkecimpung dalam bidang pendidikan, latihan maritim. Latihan maritim dekat mana tu? Boleh bagi tahu dekat pendengar, dia orang jumpa nanti minta autograf. Pengalaman saya dalam bidang latihan maritim ni bermula di Alam. Alam. Akademi Laut Malaysia di Melaka. Alright, pada tahun bila? Dan pada tahun 1993 sebagai pensyarah. Wow. Dan saya di situ selama hampir 4 tahun. Kemudian kali kedua saya di Alam lagi sekali pada tahun 2009 sampai 2011. Jadi 2 kali saya join Alam sebagai pensyarah. Dan kemudian saya join Pelita Academy. Pelita Academy. Guys, korang take note akademi-akademi yang disebutkan, sebab ini mungkin dapat membantu kalian untuk menceburkan diri korang dalam akademi-akademi dan juga institut-institut yang diterangkan tadi. Teruskan Cik Ramlan. Daripada Pelita Academy, saya di sana 8 tahun sampai 2018. Kemudian saya rasa dengan pengalaman saya ni, saya nak teruskan sumbangan saya dalam bidang latihan maritim ni. Jadi sekarang saya freelance. Saya buat kerja-kerja freelancing lah dalam bidang latihan maritim. Saya buat konsultansi juga. Dan juga beberapa usaha lain lah untuk kebaikan industri. Tak ada tanam bendi ke tanam halia, tak ada ke? Tak ada. Tak ada lagi. Okey, full time dalam maritime, bosku. So sebenarnya kan tajuk kita hari ni kan, kita adalah tajuk yang sangat-sangat, saya baca pun tajuk dia saya agak terkejut tadi, sebab dikata orang Malaysia yang pertama pegang sijil pegawai kapal dagang di mana nombor 0001.
tepuk tangan. Dan kalau korang dengar, inilah kapten dia. Orang pertama ada sijil kelayakan dalam pegawai kapal dagang, geng. So boleh ceritakan sikit macam mana pengalaman tiba-tiba dapat tahu Kapten Ramlan adalah orang pertama ada sijil tu. Dan saya pernah bercampur dengan Kapten Tajul Arus, saya campur dengan Kapten Muhyiddin Ghani. Jadi tiba-tiba tengok Kapten Ramlan yang nombor 1 kan. Macam mana tu? Cuba cerita sikit. Saya bila dalam karier ni, kelulusan ataupun kelayakan pegawai yang terdahulu daripada saya ni selalunya diperoleh daripada luar negara. Banyakkannya di UK di United Kingdom, dan kemudian ada yang di Australia, ada yang di Sri Lanka, India, Kanada, dan saya tak pasti mungkin Pakistan pun ada. Jadi saya masa tu tergolong kepada senior yang menjalankan kursus-kursus kenaikan pangkat lah. Boleh kita kata kenaikan pangkat lah kan. Ya, betul. Jadi bila saya di UK, saya berkursus di sana dan ambil peperiksaan. Dan bila ambil periksa, saya balik Malaysia lah. Jadi dengan harapan saya lulus. Tapi saya tak lulus semua paper. Dengan paper yang saya lulus tu, saya cuma layak jadi third officer saja. Saya dapat sijil untuk hardcover lah, dia panggil dulu tu, sijil hardcover tu, untuk third officer saja. Saya tak nak third officer tu, saya nak second officer. Okey. Jadi saya kata saya kena pergi UK balik, ambil paper yang saya gagal tu. Dan dalam industri kita ni, kalau satu dalam dia ada syllabus dia, macam elective kan. Yes. Jadi kalau satu paper tu gagal, kita kena ambil tiga-tiga. Ya, betul. Tu. Jadi saya kena pergi balik, ambil tiga-tiga. Dan saya bercerita kepada Kapten Zulkifli Abdullah di Jabatan Laut yang saya nak ke UK ambil dia panggil bridging exam tu. Dan masa tu Kapten Zul beritahu saya, dia kata, buat apa kau pergi dekat UK kan, ambil lah kat Malaysia. Saya kata, kat Malaysia dah ada ke exam? Dah, kita akan buat dia. Jadi awak daftar dulu. Jadi saya daftar untuk calon peperiksaan yang pertama di Malaysia untuk ambil peperiksaan. Dan dengan saya ada 3 calon saja untuk second officer tu tadi. Yang saya ingat lagi, Tam Chi Meng, ada seorang budak Cina tu, dan budak Bai, budak Bengali. Saya tak ingat nama dia. Sing lah. So dan kita ambil periksa masa tu di Alam. Alam, siapa pernah pergi Alam, Dewan Polaris tu punya besar, 3 kandidat saja duduk tengah-tengah tu, 3 meja ambil periksa dengan orang Jabatan Laut. Pada tahun 1983 Umbik kau, saya baru lahir geng. 83 gitu lah, saya tak ingat sangat. Jadi semua tiga-tiga kami lulus. Dan saya dapat nombor 1 lah. Holy Omar, kata orang Cina lah. Ini satu benda yang menarik lah, geng. Dan saya rasa sangat teruja bersama dengan sifu saya ataupun living legend yang dikatakan berkenaan dengan industri perkapalan. Tapi sebenarnya kita nak sambung lebih panjang berkenaan dengan macam mana dia mengajar dekat akademi dan juga institut-institut yang terlatih, yang boleh mengeluarkan produk-produk dalam industri maritim ni. Kita akan bersama sebentar saja lagi We Create Industry Expert bersama Misa Podcast. Kita jumpa selepas ni, mudahnya mencari kerja. Sekarang ni pun banyak syarikat-syarikat offshore sendiri sedang mencari pekerja-pekerja, terutamanya dalam bidang scaffolding lah. Sebab salah satu syarat yang ditetapkan oleh Petronas, sama ada offshore ataupun onshore, mesti wajib kena ada sijil scaffolding itu sendiri. Dengan syarat masuk kursus ni dan kerja at least 1 tahun, timba pengalaman, yang mana tak pernah merasa pergi bekerja offshore, boleh merasa. Kepada mereka yang belum subscribe, saya mohon sangat korang subscribe untuk growkan akaun ni. Sebab bila korang grow, baru korang akan dapat dengar cerita-cerita menarik, kisah-kisah misteri dekat laut ataupun dalam offshore industri ni, dan juga maritim perkapalan. Dan sedikit sebanyak korang dapat juga ilmu, bukan sembang kari, tetapi benda yang sudah jadi, geng. Kita nak sama dengan Kapten Ramlan kita. Kita nak tanya dia, sebab Kapten Ramlan ni, dia dididik bukan dekat Malaysia, dia dididik pada zaman dia dekat Singapura. Ya, geng, pada masa-masa tu memang Malaysia kekurangan institut-institut
yang terlatih dan verified daripada IMO dan juga banyak lagi badan-badan lain. Tetapi kita nak tanya sendiri, daripada Singapura, seorang kapten daripada Malaysia, anak muar kita ni, macam mana pelajaran dekat Singapore Polytechnic? Sebab saya nak cakap terus terang, dekat Akademi Law Malaysia kita adalah semi regimentation. Kita orang kena kawat bangun pagi pukul 5.30, kena jogging dulu, kutik kemuncuk, lepas tu basuh baju, mandi, beratur. Dan macam mana pula? Boleh Kapten Ramlan terangkan sikit kepada kami dan juga semua pendengar nak dengar? Latihan kadet di alam seperti mana yang CEO kapal beritahu tadi, ada regimen macam tentera lah, berkawat, beratur semua dan beruniform. Semasa saya di Singapore Poly, kadet pakai uniform juga. Pakai uniform? Ya, ada topi semua. Dan kita tidaklah berkawat macam mana di alam. Sebab kami tinggal di luar kampus. Bukan bersama dalam kampus. Jadi kita tak ada asrama itu. Kita punya asrama tu luar kampus. Jadi datang ke Singapore Polytechnic daripada rumah sewa kami yang MISC sediakan, naik bas Singapore Bus Service, SBS, bayar tiket semua sampai Singapore Poly, pergi ke kelas dalam uniform. Tapi tak ada beratur. Tapi disiplin kena jagalah. Be in class on time. Lecturer masuk mengajar, kita ada exercise dan hujung bulan ke apa ada peperiksaan macam tu. Soalan menarik. Masa dekat Singapore Polytechnic tu, wanita ada juga sebagai kadet? Dalam maritim belum ada lagi. Tak ada juga. Tapi kursus lain ada lah. Kursus lain ada. Okey. Sebab apa saya tanya tu? Sebab Singapore ni antara negara yang terawal mereka mencipta produk-produk maritime ni di kalangan wanita ataupun kaum hawa. Jadi sebab tu saya nak tahu sedikit lah. Sebab buat pengetahuan kalian, saya pun antara yang pernah mendapat tawaran daripada Singapore Polytechnic suatu ketika dulu sempat habis SPM. Tapi family tak bagi, jadi saya membawa diri ke dalam Akademi Law Malaysia lah. Jadi saya nak tanya pada Cik Ramlan, adakah situasi itu boleh dikatakan macam semi university lah kan? Artinya bila masuk ke dalam kampus, kena kawat tak ada kan? Tak ada kawat. Tapi uniform tetap ada. Uniform tetap ada. So pendek kata macam sistem politeknik. Sistem politeknik koma. Korang boleh mengorat lagi awet-awet dekat dalam fakulti lain. Kepada budak-budak poli, korang jangan marah aku, korang boleh kecam aku dekat dalam komen nanti. Sebab saya suka bila anda komen, sebab ini kisah-kisah kita nak cerita sajalah berkenaan dengan industri perkapalan. So wow, ini satu benda yang menarik kan saya dengar, bila mana korang dapat rasa sendiri nikmat bila belajar dekat dalam suasana yang sedemikian. Tidak seperti di Akademi Law Malaysia kan, bangun pagi kena kawat, kena maki hamun kan, you go shave now. Okey, kita nak pergi pada cerita sebelum dan selepas. Bagaimana Kapten Ramlan boleh rasa adakah evolusi perkembangan dalam industri maritim dan perkapalan ni sebelum masa zaman Kapten Ramlan dengan budak-budak sekarang ni? Adakah budak-budak Gen X, Y ni, Z ni semua lembik lah ke? Sebab nak tengok Kapten Ramlan adalah Gen Bomber, betul tak? Baby boomer. Okey. Baby boomer. Yes. Okey. Boleh ulaskan apakah evolusi yang Cap nampak daripada zaman Cap punya pelaut dengan zaman sekarang punya pelaut? Ya, saya rasa saya generasi yang beruntung lah ya, baby boomers ni, kerana saya dapat saksikan kemajuan teknologi yang boleh dikatakan mendadak dalam satu lifetime, dalam satu hidup ya. Zaman saya belayar dulu, satellite navigation ataupun GPS yang kita tahu hari ini tak ada lagi. Jadi kedudukan kapal ditentukan dengan menggunakan sextant. Sextant, matahari, bintang, bulan, planet. Dan oleh itu kita kena ada ilmu kaji bintang. Dalam buku yang kita rujuk, dia panggil Nautical Almanac tu, yang dicetak hari-hari untuk selama setahun. Tiap tahun dia akan keluarkan. Almanac tu baru tahu kita nak semayang buku apa. Okey, teruskan. Jadi dalam buku tu kita dilatih macam mana nak buat kiraan, dan ada 57 bintang dalam almanac tu yang kita guna pakai untuk tentukan kedudukan kapal di laut. Jadi saya beruntung kerana saya dapat belajar secara manual pasti semua ke 57 bintang tu. Kerana bintang-bintang ni kita tak dapat lihat setiap masa di setengah tempat di dunia. Kalau waktu siang kita tak nampak lah bintang kan. Betul. Kena tunggu malam. Tapi di tempat lain waktu malam kita dia siang kan. Macam tu. Jadi saya sebab dah pusing dunia, saya dah kira dah bintang ni. Dan saya boleh kenal pasti. So Kapten Ramlan ni bukan kaleng-kaleng punya orang, geng. Dia antara pelaut yang boleh belayar
tanpa menggunakan radar, bosku. Dia boleh mengikut bintang. Seperti yang pernah tertulis dalam hadis kan, satu hari nanti Dajjal akan keluar. Dia akan keluar dekat laut, dia akan gunakan bintang. Kalau kau tengok cerita Moana tu, adalah sedikit-sedikit dia bagi hint-hint dalam cerita tu. Tapi sebenarnya saya nak cakap terus terang, CEO kapal pun tak ada ilmu tu, dan Kapten Ramlan ada. Apakah cabaran yang terbesar bila masa belayar zaman Cap pada masa tu, dengan serba kekurangan, serba manual? Apa cabaran yang terbesar? Masa tu kita tak adalah rasa sesuatu yang sukar, ya. Maksud saya, kalau saya ambil pelaut generasi hari ini hidup di zaman saya dulu, mereka akan rasa susah. Betul. Tapi pada saya tak ada. Masa tu saya nak sambung cerita sextant tadi tu. Alright. Sextant tu dah kena kenal pasti bintang apa kita nak guna. Ada kiraan dia, kiraan falak tu yang kita kena kira untuk tentukan kedudukan bintang. Dan kedudukan kapal di laut. Betul. Dan dalam pelajaran yang saya belajar di college masa tu, saya kena buat kiraan sebanyak 7 bintang. Biasa 7 bintang. Scorpion, layang-layang. Itu contohnya lah. Okay. Untuk mendapatkan satu kedudukan kapal yang baik di tengah-tengah laut. Ya, jadi dengan ketepatan 1 batu nautika. Jadi kalau dalam laut yang luas tu 1 batu nautika tu cantik lah tu. Kan? Jadi itu dulu. Dan bila teknologi ini berpindah kepada teknologi sekarang yang kita ada ni, GPS, ilmu kaji falak astronomi, itu kan, ataupun astronomi tadi itu sudah tidak diperlukan lagi, tapi masih wujud dalam kursus-kursus yang kita ajar. Jadi pada saya mungkin sudah redundant lah, ya, orang dah tak pakai lagi dan perlu diubah. Tapi sesiapa yang ada ilmu tu macam saya hari ni, saya rasa berguna lah. Maknanya saya tanpa perlu GPS, tanpa perlu radar, saya boleh tentukan kedudukan kapal. Dan selain daripada tu, teknologi elektronik yang semakin meningkat ni, ya, memang pada mata kasar dia memudahkan pelaut. Ya, semua senang. Radar ada, automatic, ARPA, automatic radar plotting aid kan, kita tak payah buat plotting manual, semua ada dekat situ. Kita pandai main macam main game lah. Kan? GPS ada, dia bagi position berapa latitude, berapa longitude, kita cuma nak plot atas chart pun tak payah plot. Dia dah tunjuk kat situ, dah kapal kat sini. Ya, betul. Zaman sekarang. Jadi bila teknologi itu dah berubah, maka ilmu yang kita pelajari masa dulu tu dah tak diguna pakai, maka ilmu baru ni perlu dipelajari. Ya. Dalam pengalaman saya mengajar, contohnya katakanlah saya mengajar radar, radar observer and radar plotting. Ya. Dalam silibus yang saya kena ajar, saya mengajar radar yang menggunakan skrin, skrin radar yang jenis CRT tu, cathode ray tube. Cathode ray tube tu jenis yang macam TV lama kita dekat rumah dulu, tahu yang melengkung depan dia tu, bukan melengkung macam ni, melengkung macam tu. Kata cembung. Dia cembung. Jadi maknanya ada dia tembak magnetron dan elektron daripada belakang kan. Zaman sekarang mana ada TV, mana ada CRT lagi dah. Jadi radar yang kita ajar tu masih lagi model lama. Ini perlu diubah. Tapi masa Cap tu saya nak tanya, masa Cap nak belajar ilmu bintang ni bukan mudah. Saya cakap terus terang, sebab saya pernah nak belajar, saya tengok memang susah gila kan. Tetapi sekarang ni budak pakai aplikasi je, dia orang tunjuk dekat langit, boleh nampak dah Scorpion ni semua. Kena ketuk kepala ke dengan chief officer, dengan cadet masa cadet dulu? Saya rasa tidaklah, untuk saya tak, sebab saya berminat. Memang cepat belajar lah, orang yang cepat belajar. Tapi budak-budak lain kena pasti, kena pukul ke, kena pumping ke? Tidak pula, saya rasa pegawai-pegawai saya baik masa tu. Untung, alhamdulillah. Okey geng, kita nak sambung lagi cerita nanti selepas ni, macam mana pekerjaan dia pada zaman dia nak dikomparekan dengan zaman CEO kapal. Kita bersama Chit Chat ataupun Misa Podcast, Create Industry Expert. Kita jumpa selepas ni. Jangan lupa tekan butang loceng dan subscribe untuk kembangkan. Dan juga korang siapa nak tahu, nak panggil siapa, korang boleh komen kat sebelah. Nanti kita akan panggil orang yang korang berminat, InsyaAllah geng. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Guys, korang tahu tak macam mana korang nak senang dapat kerja dalam industri perkapalan ni? Tak tahu? Jom aku cerita geng. Aku ada satu rahsia. Sijil dan lesen. Itulah benda paling penting yang korang kena ada untuk masuk dalam industri perkapalan ni.
Dan kalau korang nak tahu, saya pun dulu menghadapi masalah yang sama bila korang tak layak kelayakan walaupun sekadar SPM saja, tetapi korang memerlukan sijil-sijil ni. Bila saya dah tahu pasal sijil-sijil ni kan, korang ada beberapa sijil yang wajib. Contoh seperti BOSET, Safety Medical dan juga Advanced Firefighting. Bila dah ada, maka peluang untuk saya bekerja kat atas kapal terus terbuka. Sijil ni sebenarnya ibarat kunci kepada semua industri perkapalan tau. Jadi bila korang tak ada sijil ni, maka peluang untuk korang bekerja dalam industri perkapalan pun memang tertutup, geng. CEO kapal malah nak cakap lebih lah. Kalau korang nak senang bekerja kat atas kapal kan, korang join MISA. Program dekat sana tu boleh menyediakan dan memudahkan korang untuk bekerja dekat atas kapal. Assalamualaikum. Pak Pum, aku dah bagi tahu korang tekan butang loceng dan tekan butang subscribe tu sebab kita nak kembangkan akaun ni ataupun kita nak kembangkan podcast ni supaya korang tahu. Sebab dekat sini tak ada cerita-cerita yang korang boleh dengar dekat tempat lain. Dekat sini saja korang boleh dengar kisah dari pengalaman-pengalaman seorang pelaut, seorang offshore dan juga seorang pelayar yang tegar. Kita bersama dengan Kapten yang tak asing lagi, iaitu living legend Kapten Ramlan Bacik, yang itu cikgu saya juga pada satu ketika dulu. Kap, saya nak tanya Kap, macam mana kehidupan Kap sebagai seorang nahkoda kapal ataupun kita cakap pegawai kapal lah pada zaman Kap tahun 70-an, tahun 80-an ni? Macam mana kehidupan dia? Adakah sama dengan kehidupan saya pada tahun 2000 ni? Sebab saya ni pelaut tahun 2000, Kap ni pelaut tahun 80-an. So 20 tahun tu adalah satu margin yang besar, satu perubahan era yang besar. Sebab zaman gaban dengan zaman Teletubbies, geng. Okey, kita sambung. Latihan ni yang kami terima sama juga dengan latihan yang kita buat kehidupan sekarang. Macam mana? Kehidupan kat laut. Kehidupannya bila di atas kapal, saya tengok generasi baru ni, maknanya apa yang saya lihat sejurus sebelum saya berhenti belayar lah. Okey. Budak-budak muda ni dia disiplin dia dah makin merosot. Ya. Dan apabila kita bertugas di atas kapal ni, kita bukan bekerja 24 jam. Macam saya bekerja 4 jam, saya rehat 8 jam. Saya bekerja lagi 4 jam, rehat lagi 8 jam. Macam tu. Dia continuous. Dan ada pertukaran pegawai lah. Dan masa pertukaran tu ada prosedur handing over dia panggil. Ya. Zaman saya, prosedur handing over ni kita lakukan dengan baik. Ya. Junior saya ni, saya risaulah. Dia handover saya tak tahu macam mana. Betul. Dia kalau macam saya dia breeze lah, dia navigation breeze. Kalau kapal di laut tu, jadi kalau waktu malam kan naik breeze tu gelap. Sebab nak tengok laut kena gelap. Jadi pegawai yang nak ganti ni naik, dia pun duduk sekejap, sesuaikan kegelapan tu dengan mata dia, visibility. Ya, kemudian kawan ni nak balik ni tadi, nak turun berehat ni tadi, kata okey semua okey okey lah, okey. Okey gitu je. Jadi saya yang melihat ni kata, macam mana korang ni handing over kan. Jadi saya rasa latihan tu sudah semakin tak diaplikasikan. Semakin lemah lah. Saya faham. Sebab macam zaman saya, Cap, saya cerita sikit. Masa saya second engineer, saya nak ambil duty dengan third engineer. Pernah sekali saya kena sidai, di mana third engineer saya bilges dia bagi penuh kan. Jadi saya, kapal nak masuk port masa duty saya, andai kata kalau port state control datang ataupun jabatan laut daripada Labuan datang naik kapal, saya yang kena. Sebab saya duty engineer dan saya senior engineer masa tu. Sebab chief engineer dan second engineer, dan saya akan hadap benda tu. Tapi alhamdulillah benda tu, dan saya bila marah dia bertengking pula, bergaduh pula. Sebab saya menjadi second engineer di usia yang muda dan third engineer saya satu umur dengan saya. Satu umur dengan saya. Jadi dia cakap, kenapa kau jadi bergaduh? Tapi saya percaya benda ni semua berasal daripada handing over yang kita amalkan daripada yang apa yang Kapten. Cap, tadi saya ada dengar Cap, yang Cap cakap masa Cap belayar dulu, Cap ada bawa isteri. Jadi mungkin ramai yang tengah tengok sini, dia nak tahu macam mana Cap boleh bawa isteri ni, Cap. Dan Cap masa tu jawatan apa? Saya dalam masa saya berkhidmat dengan MISC ada terms of condition of service. Pegawai-pegawai yang dah berkhidmat lebih daripada 5 tahun dalam jawatan pegawai, layak untuk membawa isteri belayar di atas kapal dengan syarat-syarat tertentu lah. Maksudnya kena ada pasport, tak mengandung, dan lifeboat capacity tu cukup. Jadi boleh bawa. Jadi masa tu baru kahwin lah? Masa dah kahwin. Okey, teruskan. Jadi saya berpeluang untuk bawa isteri saya sejurus selepas saya kahwin. Jadi kira tu macam honeymoon lah, lembut lah. Okey, faham. Okey, lepas tu pergi negara mana Kak? Pergi Europe. Europe, sejuk baik. Tapi pengalaman ada satu ketika tu cuaca buruk. Okey. Cuaca buruk dan
Isteri saya dia sisik dalam seminggu je. Dia mabuk laut dalam seminggu je. Mabuk laut kan? Dia tahan. Dia lebih baik daripada beberapa orang kadet. Kadet tu kadang sebulan pun mabuk lagi. Okey. Jadi dia tahan. Okey lah. Ada sekali tu waktu dalam cuaca buruk tu kami tengah makan. Jadi macam ni lah meja tu ya. Okey. Meja tu 4 orang. Saya katakanlah ni dinding. Okey. Saya di sini. Ada pegawai, saya tak ingat siapa. Okey. Isteri saya duduk depan saya. Radio third engineer duduk sebelah dia lah. Jadi saya menghadap isteri saya dan ni ujung. Time sekali tu kapal ni goyang. Alright. Dan meja makan kapal tu dia mati Okey, mati. dekat lantai. Dia lashing lah. Tapi sebab kapal tu goyang, isteri saya dengan radio officer ni lari sampai ke tengah dewan makan tu. Menjerit rumah saya. Lepas tu bila kapal tu pusing kembali lagi, dia datang balik sini. Itu pengalaman dia lah. Saya pula yang tengah makan ni, saya pegang apa yang saya boleh pegang supaya jangan jatuh. Selalunya kalau kita nak makan time rolling ni, nak pinggan tu kita pegang macam ni, gelas kita pegang macam ni. Jadi kita makan macam ni, kalau jatuh kita sendiri boleh pegang. Itu Kapten Suhaimi, Ayatullah ajar saya lah. Jadi Cap, masa Cap naik atas kapal dengan isteri nak pergi Europe, mesti lalu Teluk Eden. Ada gangguan lanon dekat situ ke? Masa saya dulu tu lanon Somalia tu belum ada lagi. Okey. Tapi pernah kena serangan lanon di Selat Melaka je. Wow. Di Selat Singapura. Boleh cerita sikit? Jadi dalam perjalanan antara Port Klang ke Pasir Gudang, ataupun saya pun tak ingat lah, mungkin Singapura ke Pasir Gudang, dekat saja. Dan nak sampai dalam 2 jam nak sampai Pasir Gudang. Malam tu lanon naik kapal. Lanon berapa orang tu? Ada dalam 4-5 orang kot. 4-5 orang. Jadi kapal dah nak tengah transit Singapore Strait. Saya masa tu saya belum take over lagi. Dan saya dapat bawa isteri saya dan anak saya. Masa tu ada anak. Alright. Ada kapal keempat dia. Dia bawa anak saya umur 2 tahun. Saya tengah tidur dengan anak saya dan saya dengar bunyi bising. Okey. Bunyi bising, berlari-lari kan. Orang rumah saya, masa tu dia tengah buat laundry. Okey. Dia tengah cuci pakaian. Bilik laundry tu seberang daripada bilik saya tidur. Okey. Ya, saya duduk bilik pegawai, satu dek dengan kapten. Jadi dia selalu berulang-alik antara bilik laundry dengan bilik tu. Jadi masa lanon tu dah rompak atas kapal bilik kapten, dia lari ikut pintu dalam dan depan bilik saya. Dan rumah saya boleh nampak daripada jeriji pintu tu kaki orang berkaki ayam lari-lari. Nasib baik dia tak buka pintu. Ya. Tapi pintu berkunci kan? Tak kunci. Allah. Tapi dia memang attack captain aja. Dia memang attack captain. Dia dapat save TV, laptop, duit captain. Chief engineer selamat tak? Chief engineer selamat. Oh, alhamdulillah. Antara ketika yang chief engineer selamat lah. Selalunya guys, lanon-lanon ni bila diorang naik atas kapal, diorang yang cari kapten. Sebab pada masa tu kapten memegang petty cash Dia ada petty cash. Tak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang mereka tak menyimpan petty cash atas kapal sebab banyak faktor-faktor lain lah, dan juga syarikat-syarikat punya polisi. Tapi zaman Cap ni ada petty cash. Mereka akan rompak kapten, lepas tu dah akan pergi kat chief engineer pula. Sebab chief engineer dia simpan spare part. Dan juga barang-barang store semua dalam tangan dia, dan kunci banyak dekat dia. Jadi itu memang satu benda yang menarik geng. Kalau nak cakap berkenaan dengan lanon lah. Kat ada apa-apa cerita lagi yang menarik? Sebab kalau kau nak tahu guys, saya akan ceritakan nanti berkenaan dengan kisah Tanjung Piai. Siapa yang bagi nama berkenaan Tanjung Piai tu, aku nak jumpa korang kejap lagi. Korang follow dulu sebab cerita ni mungkin korang tak dapat dekat podcast lain. We Create Industry Expert. Kita jumpa lagi Misa Podcast. Assalamualaikum. Ada orang yang tak dengan organisasi ni tak dapat kerja dalam bukan so aku dapat apa nak bisa dapat punya. Daripada saya mula-mula memang ragu, tapi bila tunggu tempoh dalam sebulan lebih tu, mereka akan hantar kita tengok, oh betul benda ni belum masuk sampai sekarang sekadar masuk. Jadi benda tu jangan ragu-ragu lah, misal dia boleh percaya. Bagi saya benda tu taklah, sebab saya tentu tak mengambil masa terlalu lama lah untuk masuk kerja. Atas diorang punya proses lah. Kalau diorang punya proses laju, lajulah korang masuk kerja. Okay, untuk saya peluang kerja tu ada, cuma kalau katakan dia lambat sebab kad tu saja. Satu lagi, kadang-kadang tengok tempat dia lah. Ada tempat majikan nak segera cepatlah. Kalau katakan majikan yang contohnya macam saya tinggal kat Melaka,
saya boleh jamin kat semua orang, tapi saya rasa bila kawan kata okey, pergi kat Pengerang ambil pengalaman sana. So kat sini saya dapat cepat sikit daripada kalau nak tunggu ambil masa lama juga lah. Lanon Lanon, itu yang selalu didendangkan. Buat pengetahuan kalian, mengikut catatan IMO, International Marine Organization dunia, diorang katakan Lanon yang paling banyak dekat Selat Melaka tau. Tapi sejauh mana kebenaran tu? Tadi baru korang dengar daripada Kapten Ramlan, di mana beliau kata dekat Selat Tebrau ya, dekat area Johor dan juga Singapura. Selat Singapura. Jangan marah orang Johor, okey? Mak aku pun orang Johor. Okey, tapi tak apa. Kita nak tanya, Kap, apa yang selalu Lanon akan rompak, Kap? Yang selalunya pada zaman Kap, kalau nak dibandingkan zaman saya ni, more to tawan kapal dan ambil hostage. Tetapi macam mana pula dengan zaman Kap? Saya nak tahu. Mereka mencari cash yang selalunya ada pada kapten. Dan apa-apa barang berharga yang ada pada kapten lah. Okey. Jadi kalau kapten tak nak bagi cash tu, mereka umpil safe peti besi tu. Okey. Peti besi kapal tak adalah besar mana. Ya. Mereka boleh umpil, angkat dengan peti besi sekali. Oh, itu ialah. Lepas tu kalau kapten ada laptop ke, dulu kita ada hi-fi punya set kan. Ya. Yang itu pun diangkut. Kemudian apa-apa barang berharga yang mereka boleh dapat lah. Macam cat tali semua. Sebab benda tu berharga. Saya dengar ada kapal lain mereka ambil barang-barang daripada store. Ya, cat, tali kapal besar daripada ni lah. Betul lah. Okay? Besar daripada ni. 32. Tapi kalau yang saya macam ni, yang sintetik, yang warna putih tu, satu coil tu mau ribu-ribu juga kan. Jadi dia orang ni akan ulur tali tu, dan daripada bot tu dia ambil lah. Sebab pada masa tu mungkin tali tu agak menilai ataupun boleh ada second hand value lah. Saya rasa ada pembayar. Ada je second hand value. Sebab saya pernah tukar, Kap, tali macam tu, satu gulung duit kita 13 ke 20 ribu ringgit Malaysia. Sebab barang tu daripada China nak tunggu 2 minggu. Jadi memang proses tu gedebak-gedebuk. Saya tengok quotation 20k. Itu baru satu gulung tali. Belum saya cakap wire 100 ribu bosku. Jadi benda-benda macam tu lah yang dia orang akan rompak, kan. Okey, kita nak tanya sikit. Sepanjang Kap menjadi pelaut, apakah cabaran yang Kap rasa sampai hari ni Kap tak dapat lupakan, yang boleh share kepada pendengar dan juga penonton Misa Podcast ni? Kalau insiden mistik pada saya, pengalaman saya sendiri tak adalah. Saya pernah naik kapal lama, kapal General Cargo bernama Bunga Orchid, kapal MIC. Bunga Orchid, saya tahu. Bug carrier. Kapal bukan. Tanker. General Cargo. Dan kapal tu memang famous dengan kisah mistik dia. Okey. Sehingga kan kapal tu apabila dia sampai ke satu pelabuhan di UK, nama dia Liverpool. Father daripada church ni datang dengan alat-alat semayang dia simbah lah air suci dia kan. Dan air suci ni tukar pegang ni officer kapal tu lah, dia yang cerita kat saya kan. Saya tak kira lah. Saya pernah naik kapal tu kemudian dan saya tak jumpa apa-apa. Dan saya pernah masuk dalam cargo hold dia waktu kapal belayar di laut. Dan masa tu ialah kita safety pun kurang masa tu. Saya masuk cargo hold tu seorang-seorang. Okey. Dan dalam cargo hold tu dia ada 3 tingkat. Saya masuk sampai tingkat ke bawah sekali daripada atas, dan dia gelap. Kita cuma pandukan kepada torchlight yang kita bawa je, pasal saya kena ambil suhu cargo hold tu. Ya? Jadi nak ambil suhu je ramai-ramai tak guna dah. Saya pergi tu seorang. Okey. Tak ada pula saya rasa seram ke, ada jumpa apa-apa ke, tak ada pula. Itulah dia. Mungkin saya nasib baik lah. Tapi Kap, bila cakap pasal cargo hold, saya masa cadet, Kap, saya naik kapal kontena Bunga Raya 1. So saya masa tu Kapten Tajul Arus. Okey, arwah Tajul Arus. Saya turun disebabkan electrician saya demam dan dia balok sikit. Dia dah jadi super senior. Dia duduk kat galley je dekat bedroom minum kopi. Dia panggil dia, "Hey you, come here Mat, you go and check the cargo hold because ada reefer container." Saya pergi check geng. Ada orang panggil, "Where are you going? Kapal dekat Eropah, geng. Kapal dekat Eropah. Masa tu sejuk. Saya pakai baju sejuk sebab bila lagi dalam kau masuk dalam kapal tu lagi sejuk. Lagi sejuk. Jadi saya memang akan disuruh pakai baju jaket winter tu. Saya turun, "Hey you, where are you going?" Tapi cerita tu saya tak nak cerita lah sebab nanti gua kata saya sembang kari. Tapi kita nak sembang pasal Kapten Ramlan ni, geng. Sebab dia salah satu benda yang bagi saya living legend
legend lah, di mana dia cerita, dia kata dia tak jumpa apa-apa. Mungkin nasib dia baik lah, tetapi yang pasti dia dah jumpa ladun, geng. Ladun bukan satu benda yang mudah lah saya nak cakap. Kalau dia tanam, dia tawan korang, memang seluar dalam pun dia akan ambil. Kalau seluar dalam kau renoma lah. Kalau cap krokodil aku belum tentu lagi. Tapi kita nak tanya sikit lah, Cap, boleh tak Cap bagi nasihat sikit kepada anak-anak muda ni, diorang nak siapkan diri diorang, apa potensi yang mereka perlu ada untuk menjadi seorang pelaut yang berkredibiliti, yang dipandang di mata dunia. Sebab apa, Cap? Saya nak bagi tahu. Buat pengetahuan kalian kan, Malaysia antara memiliki semen-semen yang mendapat demand yang tinggi di luar negara. Itu betul. Kita dengar. Apa pendapat Cap? Nak jadi pelaut ni kena kental. Kena kental. Dia seseorang tu mesti, orang kata hati kental lah. Saya tak kerti lah macam mana nak explain lagi. Dia macam ni lah. Kamu tak boleh pergi naik atas kapal, kemudian lepas seminggu kamu ingat rumah nak balik. Tak boleh. Ya. Kamu kena bertahan. Mana macam saya dulu kan, saya suka mengembara. Saya secara kebetulan lah, saya masa sekolah pun saya pengangkap dan saya selalu keluar buat camping. Pengangkap, bosku. Nanti saya buat camping kan, jadi buat excursion. Jadi saya suka keluar rumah. Jadi bila saya belayar, saya tak ingat rumah pun. Ada satu kapal tu saya naik sampai 1,5 tahun dan kapal tu tak balik Malaysia. Ni antara kapal yang saya pusing dunia tu. Jadi saya tak ada ingat nak balik rumah. Awak kena jadi macam tu. Kena kental hati tu. Jangan saya tak tahulah zaman sekarang banyak cabaran kan, mungkin ini tak ada wifi minta balik kan. Sebenarnya benda tu adalah salah satu benda yang apa lagi potensi yang perlu ada sebagai seorang pelaut selain kental. Disiplin. Sangat penting. Di atas kapal kita, kalau ada satu orang down, dia demam ke, dia sakit ke, dia cedera ke, dia tak boleh buat kerja ataupun dia tak nak buat kerja, orang lain akan kena buatkan kerja dia. Dan orang akan marah. Jadi orang tu dah kira sebagai tidak bertanggungjawab. Disiplin kena baik. Kalau kata bertugas pukul 12 tengah malam, dah ada situ 12 tengah malam. Janganlah 12 tengah malam nak kena check lagi, 12.15 kena check lagi, walaupun kita duduk satu tempat, maknanya dalam 2 minit dah boleh sampai tempat kerja ataupun bawah ke kan. Jangan sampai macam tu. Dan di atas kapal dah jadi budaya kita ya. Bila kita terima arahan, kita kena laksanakan. Ya, tak boleh kita tak apalah, ataupun buat sikit lebih kurang. Betul. Tak boleh. Betul tu. Sebab arahan tu tidak akan diberi lagi. Dan orang yang bagi arahan tu macam pegawai atas ke kan, kapten ke ataupun chief engineer ke, bila dia bagi arahan pada dia sudah settle, dah buat, dah laksana. Dia terima laporan. Kalau tak boleh buat, baru dia tinggal laporan macam tu. Ni atas kapal. Itu budaya dia. Jadi kalau kamu fikir kamu nak duduk atas kapal dan kerja senang-senang, saya rasa not your place lah. Betul. Sebenarnya bila nak cakap pasal industri maritim ni, disiplin tu saya nak lupa nak cakap. Sebenarnya bila nak tengok apa-apa, sebenarnya dia bergantung pada attitude dan kedua disiplin. Attitude korang bagus, kedua kau pergi pada disiplin, korang boleh pergi jauh. Itu pesanan daripada peribadi daripada saya, dan Kapten Ramlan pula mengiyakan dia apabila disebut perkataan DISSPLIN, disiplin tu. So sebenarnya disiplin ni sangat penting sebab kita kena punctual. Sebab punctuality tu satu amanah kerja kita, kena datang awal. Saya pernah geng, pukul 8 selalu toolbox meeting kan, pukul 8 toolbox meeting, saya selalu akan sampai pukul 8. Saya sampai tepat, saya ni tak pernah lewat. Kena geng tarik telinga, lepas tu saya kena naik ke bilik pukul 8 malam pada 3 hari berturut-turut. Bila saya tanya kenapa, dia kata lu lepas ni saya mau tengok 15 minit awal, bukan 5 minit, bukan pukul 8 tepat. Jadi saya kena marah tau dengan second engineer Indonesia. Sebenarnya terima kasih banyak tau pada pelaut-pelaut Indonesia, banyak mendidik. Sebab nak tengok kan dulu kapten-kapten semua belajar dekat Indonesia kan. Ada juga macam Indonesia Indonesia antara yang banyak mengajar pelaut-pelaut Malaysia lah, yang pada suatu ketika dulu tahun 70-an. Itu yang saya difahamkan lah. Jadi macam betul lah Cap Indonesia lah kan. So Cap, tak apa, kita dah dapat nasihat daripada seorang pakar. Satu lagi saya nak tambah. Boleh. Pasal timing ni tadi. Kalau kata kapal ni dijangka belayar pukul 4 petang, dia akan bagi shore lift 2 jam sebelum tu. Tengok pelabuhan. Jadi kalau dia tulis tu pukul 2 kena ada di kapal, kena balik kapal sebelum pukul 2. Jangan nak ambil tak apa, kapal belayar pukul 4 kita sampai 3.59 pun boleh. Tak ada. Kamu lambat je, kamu kena tinggal.
Bye-bye lah. Bila cakap kena tinggal ni, aku ada cerita kan. Walaupun ini bukan podcast saya tak nak cerita pasal saya. Kita akan sambung lagi berkenaan dengan kisah-kisah menarik. Tadi aku ada tanya kan pasal Tanjung Piai. Lepas ni aku akan cerita We Create Industry Expert. Yang mana tak follow, boleh follow. Dan mana subscribe, korang subscribe, tekan butang kucing tu, komen apa yang kau nak komen, dengan siapa kau nak minta CEO kapal panggil lagi untuk kita bercerita dan sembang kari ataupun sembang kapal. Kita bersama dengan Misa Podcast. Mudahnya mencari kerja, We Create Industry Expert. Jumpa lagi. Sekarang ni pun banyak syarikat-syarikat offshore ni sedang mencari pekerja-pekerja, terutamanya dalam bidang scaffolding lah. Sebab salah satu syarat yang ditetapkan oleh Petronas, sama ada offshore ataupun onshore, mesti wajib kena ada sijil scaffolding itu sendiri. Dengan syarat masuk kursus ni dan kerja at least 1 tahun, timba pengalaman, yang mana tak pernah merasa pergi bekerja offshore, boleh merasa. Tanjung Piai. Korang mesti pernah dengar kisah Tanjung Piai ni. Kalau korang nak tahu, sebenarnya Tanjung Piai ni adalah salah satu tempat yang paling hujung untuk Asia. Kalau korang tengok daripada negara Balkan tu, jika korang urut balik kan peta dunia tu, tempat yang paling hujung Tanjung Piai. Tapi korang tahu tak siapa yang bagi nama Tanjung Piai ni adalah apa tu Cap? Tips of Southeast Asia. Jadi sebenarnya saya dah tahu lama, sebab saya ni kan, saya dah cakap tadi, anak murid dia. Tapi kita nak dengar sendirilah daripada Kapten Ramlan. Cap, macam mana peristiwa tu boleh berlaku sampai satu dunia tahu? Rupanya, oh iyalah, I just realised, geng-geng Filipin, oh kau tahu, I just know this Tanjung Piai from is the Southeast, the tips of the Southeast Asia. I also don't know lah, this Southeast Asia, geng-geng India pula kan. Macam mana Cap? Asal dia datang daripada orang Malaysia kan? Jom Cap cerita dulu. Saya di atas kapal crude tanker yang besar, nama Bunga Kemboja. Bunga Kemboja. Dan setiap minggu saya lalu Tanjung Piai itu dalam perjalanan daripada Port Dickson ke Sarawak, mungkin Bitulu ke Miri ke, dan juga Kerteh, Terengganu, bawa minyak mentah ni ke Port Dickson. Setiap minggu lalu. Satu voyage tu penuh, satu voyage tu kosong. Jadi bila saya tengok dalam peta, dalam chart, saya tengok Tanjung Piai ni paling selatan sekali, benua Asia. Benua Asia. Bukan Southeast Asia, benua Asia. Betul. Jadi saya beritahulah kawan-kawan saya yang kata, kau tahu tak ni Tanjung Piai ni is the southernmost tip of the Asian continent. Dan saya rasa word tu pass around. Tapi Cap, masa tu saya dengar ada panggilan walkie-talkie yang Cap cakap tu. Ya. Saya beritahu sajalah. This is southernmost tip of the Asian continent. So masa tu baru, oh geng, korang bayang tak? Pecah kepala geng pelaut-pelaut daripada India. Sebab most of the seafarers daripada Filipin dan India lah, kalau nak tengok baru Ukraine. Dan mesti diorang pecah kepala. Oh, I also don't know man, this is Southeast Asia, is the tips of the Tanjung Piai. Oh my god, this Malay guy, who is this guy? Diorang tahu. Rupanya Kapten Ramlan Bacik geng yang bagi nama benda tu. Jadi saya tahu cerita ni Kapten. Jadi saya terus, lepas dengar cerita tu, saya terus ambil gambar dengan Kapten Ramlan. Sebab saya tahu nanti muka dia akan terpampang dekat Arkib Negara. Ya. Jadi korang kena tahu geng. Tetapi macam mana pula Cap yang pasal terjun laut tu? Boleh cerita sikit Cap? Satu kapal yang saya dah berkhidmat, tanker lah juga ya, tapi tanker lain lah, bukan Bunga Kemboja tadi ni chemical tanker. Atau chemical tanker ni kerja banyak ya. As a chief officer, saya pegawai chief officer masa tu. Dan saya dah terlebih had waktu saya berkontrak saya lah. Ya. Sampai 8 bulan. Jadi sepatutnya 6 bulan. Okey. Tapi dah 8 bulan. Dan pecah otak lah tu. Pecah otak. Dah pecah otak, dah tak boleh fikir apa lagi dah. Jadi saya kat company, takkan tak ada orang nak ganti kan. Company kata tak ada lah, macam-macam alasan lah. Saya kata panggil lah orang India ke Pakistan ke, gantilah saya cuti 2 bulan. Masa tu Cap sebagai captain ke chief officer? Chief officer. Okey, chief officer. Lepas saya cuti 2 bulan, letak balik saya atas kapal ni. Saya tahu mana skru yang tak betul, semua saya tahu. Kapal ni dah macam rumah saya dah. 8 bulan geng, bukan kejap. Pun tak boleh juga. Jadi saya kata okey, kalau tak ada orang, kapal tu daripada Europe, masa tu nak pergi ke Taiwan. Baik. Dia kenalah lalu Singapura. Jadi biasalah kapal ni bila lalu Singapura, dia kena ambil store, ambil bunker tu minyak. Ya, betul. Minyak bahan api lah. Dan dia akan berhenti tu dia anchor. Dan selalunya dia anchor tu dekat dengan Tanjung Piai.
Jadi saya kata kalau kapal ni, kalau saya punya pengganti tak ada, saya kata saya akan terjun dan saya akan berenang ke Tanjung Piai. Itulah dia gang cerita dia. Dan sebab kadang-kadang pressure dekat atas kau bayang pada zaman Captain Ramlan tu tak ada wifi, kita tak ada internet, dan entertainment apa kat pada masa tu? VHS, kaset video. Baik kau. Korang tak tahu geng, budak-budak Gen Z, tolong komen, pernah tengok tak tape tu? Kapal lalu Singapura, signal TV baik, kita rekod lah benda yang apa ni, program-program yang cantik ni kan. Sudah ada sekali tu Anugerah Juara Lagu, dapatlah 2 jam tu dekat laut, main tu je hari-hari sampai lagu pun saya hafal. Kesian weh, memang kesian. So itu adalah salah satu benda yang saya yakin kalau budak-budak zaman sekarang berada di tempat Cap, mungkin mereka tak dapat adapt lah dengan kehidupan sebegitu. Yelah, betul lah. Macam kita selalu dengar ayat cikgu kan, cikgu selalu cakap, engkau orang ni kalau hidup di zaman aku, zaman dia kan, dia tak tahu zaman kita macam mana kan. Jadi sebenarnya benda tu memang tough lah. And kita percaya Captain Ramlan hidup lebih lama pada saya, dan dia lebih berpengalaman pada saya, dan saya tahu dia lagi tahu banyak benda daripada apa yang saya tak tahu. Jadi memang saya banyak benda lagi kena belajar, dan saya kena tahu dan beritahu juga. So Cap, terima kasih banyak Cap dengan pengalaman-pengalaman daripada Tanjung Piai, daripada kisah Lanun, daripada kisah-kisah pengalaman Cap daripada seorang kadet daripada Singapore Polytechnic, iaitu orang Malaysia, orang Muar. Siapa orang Muar sini? Tolong komen geng. Kita nak cakap ucapan ribuan terima kasih Cap pada Cap sebab sudi bersama kita dalam Misa Podcast. Cap, sebelum nak habiskan apa rancangan kita ni, saya nak minta Cap bagi nasihat pada anak-anak muda yang berminat untuk menjadi seorang pelaut ataupun nak jadi sebagai offshore atau offshore. Karier pelaut zaman sekarang saya tengok adalah lebih baik, dan prospek kejaya pun tidak habis di kapal saja. Bermakna apabila seorang pelaut tu decide ataupun ambil keputusan nak berhenti belayar, mungkin pada usia yang muda ataupun separuh usia, sudah ada peluang pekerjaan di darat. Sekarang ni peluang tu lebih banyak daripada dulu, ya. Dan saya ni dengan pengalaman yang saya ada, saya sedang berusaha untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan bagi pelaut-pelaut. Pelaut-pelaut yang bekerja di atas kapal pada hari ini kena sedar bahawa pengalaman kamu bekerja atas kapal tu sangat bernilai, sangat berharga. Sekarang bila kita nak cari orang yang dah belayar untuk menjadi pensyarah ataupun mengajarlah subjek-subjek maritim ni, kriteria yang diperlukan adalah shipboard service. Berapa tahun kamu ada shipboard service? Kalau setakat 3 bulan tu tak payah cerita lah. Tapi kalau kamu ada 10 tahun belayar, kamu ni preferable. Saya panggil kamu kelas A punya kalau lecturer lah, dia kelas A, ya. Jadi walaupun kamu belayar hari ni sebagai rating, sebagai kru biasa, tak ada pangkat, kelas C biasa, pengalaman kamu belayar atas kapal tu, shipboard service kamu tu sangat bernilai. Satu hari nanti kamu berhenti belayar pada company lah ataupun industri yang sesuai, kamu akan dapati pengalaman di atas kapal tu sangat berguna. Ya, itu pesan saya. Jadi prospek kejaya di laut ni masih cerah lagi. Jangan putus harap. Ramai ingat kerja kapal ni nanti bila dah tua dah tak ada kerja, nak kerja apa, jaga cucu lah, jadi orang cakap macam tu. Tapi sebenarnya apa yang kau lihat adalah Captain Ramlan dia menjadi tenaga pengajar. Sebenarnya banyak lagi prospek dalam bidang engineer. Korang boleh jadi engineer dekat darat, engineer dekat offshore, korang boleh jadi businessman, korang boleh jadi kontraktor dan juga sebagainya. Tapi bermula sebagai seorang pelaut, dan korang boleh jadi juga content creator. Sudah. Tapi tak apa kan, kita nak cerita balik. Terima kasih. Okey. Saya nak promote engineer. Marine engineer ni all rounder, hebat. Dia bukan setakat engineer saja, dia bukan mechanical engineer saja, dia aircon dia boleh buat, fresh water generator dia buat, diesel engine dia boleh buat. Betul. Apa lagi, pump, semua jenis pump, centrifugal pump, apa kamu panggil marine engineer, dia boleh buat. Kalau dekat darat ni kamu nak repair mentol lampu, kamu panggil electrical engineer. Ya. Kamu nak buat brand, kamu panggil engineer tu. Panggil engineer ni, semua dapat degree, gaji tinggi-tinggi. Tapi marine engineer ni macam mana nak tinggi, tapi dia lagi lebih berkemampuan. Jadi jangan lupa, marine engineer
the best. Sebab saya pun sampai hari ni pasang pipe, tukar pump semua kita buat sendirilah kat rumah. Okey, sebab kita dah biasa kerja kat kapal jadi barang-barang tu semua saya simpan, saya buat sendiri kat rumah. Sebab lagi pun menjimatkan. Okeylah kan, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Okey, kita nak beritahu pada mereka yang berminat, korang tekan butang subscribe untuk kita naikkan rating, dan kita nak pastikan konten kita ni, siapa yang korang kita minta, korang tulis kat komen korang, saya nak panggil orang-orang ni, saya nak panggil orang-orang ni. InsyaAllah CEO Kapal akan usahakan bersama dengan produser kita. Dan yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya dan syaitan, geng. Sesungguhnya jadilah manusia yang sentiasa memberi manfaat kepada manusia lain tau. Dan saya nak beritahu, Misal Podcast, we create expert industri dan mudahnya kerja. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.